Alhamdulillah hari ini selesai perjumpaan dengan Timbalan KSU MOT, Kementerian Pengangkutan Malaysia. Timbalan KSU-nya hadir dalam meeting dan juga Dr. Siva, Head of Maritime dan juga SUB. Hasil daripada perbincangan kami, kita dengan MOT, Alhamdulillah dengan Datuk Seri, kita mendapat satu jawapan yang di mana pihak MOT akan cuba untuk, saya nak sebut mendesak pun saya tak pasti, tetapi cuba untuk beri tekanan kepada ECL untuk aturkan satu pertemuan di dalam satu press conference sidang media supaya memberi option kepada mangsa-mangsa yang hadir bersama kita, bukan saja 36 orang, malah ada 1000 lebih lagi, supaya ada penyelesaian terhadap mangsa-mangsa ni. Saya difahamkan oleh Dr. Siva. Dr. Siva ada beritahu kepada pihak ECL sekiranya adjuster memberi laporan selama 1 tahun lebih lagi, benda ini akan menjadi panjang. Adakah kamu akan menyimpan kereta-kereta mangsa? Jadi itu yang ditekankan oleh Dr. Siva kepada mereka. Adakah pihak syarikat perkapalan ECL ni perlu menyimpan lagi kereta lagi setahun dah, gemput dah kereta? Dan saya minta kepada pihak MOT sebenarnya supaya kereta-kereta ini seharusnya perlu di-waive. Mangsa-mangsa kereta ni sepatutnya perlu dikeluarkan. Tidak boleh membuat sebarang tuntutan lagi kepada mangsa-mangsa. Kerana saya yakin pihak syarikat kapalan ECL ini sudah mungkin menerima ganti rugi yang sepatutnya daripada pihak insurans. Kerana apa? Kerana pada 22 Mac ini kapal kargo Malaysia Star ni sudah mula beroperasi semula. Bermaksud lagi 22 hari kapal ini sudah mula beroperasi. Segala urusan dalam membaiki kerosakan kapal ini sudah pun berjalan dengan lancar dan sudah selesai. Kalau tidak, bagaimana dalam jadual untuk bergerak pada 22 Mac 2025? Bermaksud kapal ini sudah pun selesai diperbaiki dan sudah boleh mula beroperasi. Jadi saya yakin, saya minta kepada pihak MOT untuk mendesak CL untuk memanggil kami mangsa-mangsa pada hari Isnin ini untuk berjumpa dan mempunyai jalan penyelesaian untuk memulangkan balik semua kenderaan-kenderaan mereka, mangsa-mangsa ini. Saya rasa dah tak ada sebab untuk tahan, dah tak ada sebab untuk kita nak tekan kepada mereka. Sebab apa? Kapal pun dah nak beroperasi semula pada 22 Mac. Jadi mudah je syarikat ECL, saya nak beritahu. Kereta yang terbakar, total loss adalah 61 buah biji kereta. Dalam kapal ada 1400 lebih buah kereta. Kalau nak ikutkan, kalau nak kira kerosakan dan ganti rugi hanyalah untuk 61 buah biji kereta. Yang kau nak pergi kaup semua sekali sampai 1400 lebih ni pasal apa? Untuk apa? Buat apa? Jadi sebab itu saya nampak benda ini boleh diselesaikan dengan baik, dan saya difahamkan MOT dan mohon untuk ECL untuk masukkan Satuan Pengguna Semen Malaysia dalam meeting pada hari Isnin ni, insya-Allah. Jadi kita nak hadir bersama dengan mangsa-mangsa pada hari Isnin ni, semoga mendapat pencerahan dan penyelesaian. Yang paling penting nak wave, pulang balik kereta. Dan tak ada apa dah sebab kau nak tunggu, nak simpan kereta ni. Kalau kau kata final adjuster, kau punya report nak keluar lagi 1 tahun, kau nak tunggu sampai kereta ni berperut ke apa? Kau nak tunggu sampai 1 tahun kereta ni berperut? Tak mungkin. Pulang balik kereta. Nak saman-saman lah kemudian. Nak tekan kemudian tekan lah. Yang paling penting pulang balik kereta. Saya faham kereta-kereta ni dah jadi sebagai aset untuk GA. Tapi masalahnya, kau pergilah tanya dengan ejen kau yang tak ambilkan insurans, tak tawarkan insurans. Ejen kau sendiri pun tidak memberikan insurans kepada mereka. Takkanlah nilai RM50, RM100, RM150, RM200 diorang tak nak bayar. Tapi sebabkan ejen kepada perkapalan ini pun sendiri tidak mempunyai maklumat, tidak mempunyai idea tentang perkara ini, sebab tu dia pun tak ambil insurans. Dan dia tak ambil insurans pun kepada semua mangsa-mangsa. Jadi sebab itu saya nampak kita nak selesai segera mungkin. Hari Isnin ni macam mana pun mesti ada pertemuan dan perbincangan antara syarikat kapal, ejen dan juga kami. Jadi kita jumpa pada hari Isnin. Kalau tak, memang MOT akan terus kita kacau, kita ganggu. Kita kena kacau, kena ganggu, kena minta tolong. Kalau lah MOT pun tak boleh tolong, terpaksalah kita kena pergi pejabat Perdana Menteri. Pergilah pejabat Perdana Menteri untuk bantu mangsa-mangsa ni. Mangsa-mangsa ni dah lah rakyat, dah lah pejabat awam. Kesianlah kat kita orang. Jadi itu saja daripada saya minta hari Isnin ni supaya meeting ni diadakan.